Salam sejahtera, kami ingin berkongsi sedikit informasi dalam industri penternakan industri burung walit dengan hasil inovasi kami bersama sebuah IPTA menjayakan kejayaan industri ini. Dalam usaha meningkatkan kejayaan pembiakan populasi burung walit, inovasi memainkan peranan yang amat penting. Di hadapan anda, inilah mesin pengeram dan mesin penetasan yang direka khas serta dikawal sepenuhnya oleh sistem Internet of Things atau IoT. Telur-telur walit yang terpilih dari rumah burung akan dipindahkan ke makmal dan dimasukkan ke dalam dua mesin ini. Di dalam mesin pengeram, suhu dan kelembapan dikawal secara automatik dan tepat, memastikan embrio membesar dalam keadaan yang paling optimum. Apabila tiba masanya untuk menetas, telur dipindahkan ke mesin penetasan, yang turut dipantau 24 jam sehari melalui sistem IoT bagi memastikan proses kelahiran berlaku dengan selamat. Dengan penggunaan teknologi ini, kadar kematian anak-anak burung walit dalam jumlah besar dapat dikurangkan secara signifikan. Setiap peringkat perkembangan, dari pengeraman hingga kelahiran, dapat dipantau dan dianalisis dengan lebih terperinci untuk memastikan pembesaran yang sihat dan berkualiti. Inilah langkah ke hadapan dalam industri ternakan burung walit, di mana teknologi moden menyokong kejayaan pembiakan, meningkatkan hasil, dan menjamin kelangsungan populasi burung walit untuk generasi akan datang.